perut tetap boroi. Tetap orang kata, kau dah mengandung berapa bulan dah ni? Jadi, siapa yang patut ambil suplemen yang mengandungi meat thistle? Pertama, orang yang ada kencing manis. Kencing manis ni sebab dia insulin resistant. Jadi, kalau kau ambil meat thistle, dia akan membantu mengawal kandungan gula dalam darah. Yang kedua, orang yang ada masalah hati berlemak. Meat thistle ni, dia ada sifat dia antioksidan, anti-inflammatory, yang mana dia akan bantu fungsi hati kembali normal dan juga mengawal enzim iaitu AST/ALT kembali normal juga. Yang ketiga, abang-abang yang ada masalah perut boroi. Dah cuba macam-macam tapi perut tetap boroi. Tetap orang kata, kau dah mengandung berapa bulan dah ni? Jadi, yang mana dah amalkan meat thistle ni, saya tengok mereka punya perut semakin mengempis. Yang keempat, golongan yang selalu bekerja. Sampai kan makan tak jaga, exercise pun tak sempat, tidur selalu lambat. Jadi golongan ni saya sarankan ambil suplemen yang mengandungi meat thistle sebab untuk menjaga hati, fungsi hati.